Selamat pagi, Walkers. Okay, alright. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ni geng-geng Daun Walk, diorang ada buat satu menu reunite Walkers lah. Dia bukanlah kata gathering, sekadar mengumpulkan semula ahli-ahli walk se-Malaysia yang lama tak keluar sarang. So hari ni kita tengok berapa ramai yang ada. Are you ready? Kita ada ahli walkers baru sampai. Aiman, flashing sikit depan kamera. Lambai sikit. Yeah, Aiman bersama walk gravel dia kali hijau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah. Cakap I love walk. I love walk. Ni kalau potong keluar darah walk. Di depan kita ada pasangan dua sajoli, Nana dan Don. Lalu sini. Lambai. Bekas ahli walk. yang dah bersara. Kita akan support walk Walaupun tak ada walk, nanti kita beli stiker tampal. Jangan risau. Kita support guys. Semua basikal tiada beda. Tiba cakap ni. Okey, jom kita gerak ke port. Okey, geng-geng walk semua diorang dah berkayu. Sekarang pukul 8. Diorang semua dah start kayu lah. So kita nak menuju ke laluan KL Free Morning. So kita akan menghala ke KCC. Harap jumpa diorang kat situ lah. Biasa kalau diorang kayu macam ni, hari macam ni memang banyak melepak daripada kayu. So sebelum kita melepak, kita kena kayuh dulu. Kadang kalau dah melepak kan memang tak kayuh lah. Laluan Free Morning. Kita kayuh dulu, baru lepak. Nat, bawa basikal. Bawa budak 18 kilo. Alright, kita dah sampai di port polis. Java. Jadi hari ni ada dua pertembungan gathering walk dengan Java. So kita bersama dengan geng-geng Java. Bak kata Abang Konggo, ini first time kan geng-geng Java buat macam mini gathering kan. Saya ada stiker lawa. Kebetulan dalam grup WhatsApp Java adalah kawan-kawan petik, dia kata tak pernah buat gathering. So apa kata kita buat gathering. So saya buatlah inisiatif, walaupun kita tahu dah ramai tak pakai Java, tapi ada jugalah datang 2-30 orang. Okeylah tu. Ambil. Alright, boleh. Mantap. Abang Yazar kita. Orang lama otai masih dengan Java. Kita layan dia. Kita tak select, kita join dia grup mana-mana. Okey Okay, Abang Konggo dengan Abang Yazar, mini velo Java. Alamak. Mantap. Are Lebih 12 tahun ni. Ini first model ni Java mini velo ni. First model untuk Java mini velo. Tu second model. Mak kata Abang Konggo. Ni Java dia kapan ni? Full kapan. Salam bala. Hai. Selalu kayu memang gitu. Uncle Teng. Hai. Assalamualaikum. Hari ni buat apa kat Kedah? Ini join sajalah. Join the group. Mana basikal ini? Dahon. Ini Uncle Teng, Dahon. Hello Aunty Morning. Morning Uncle. Selamat pagi. Waduh, lama dah jumpa. Selamat tahun baru ya. Happy New Year. Anak pun sudah besar. Sudah masuk college. Kita dah settle sini. Kita pergi ke grup lagi satu. Geng-geng walk Malaysia. Bye. Setelah 10 tahun merancang untuk berhimpun, hari ini terlaksana juga impian mereka untuk berkumpul selama 10 tahun. 10 tahun terbisa geng-geng walk. Akhirnya tercapai impian untuk berkumpul. Abang Buja bawa barang boy Alamak, mantap. Untuk just sebenarnya kita membuat meet and greet, saya serahkan stiker ini pada
Jas. Okey, wah. Okey, untuk gathering Bawak ni, sebenarnya benda ni, program ni, menu ni diilhamkan oleh Abang Gigi kita dah. Sebenarnya macam ni, tak ada perancangan untuk membuat gathering ni. Cuma kita nak buat meet and greet permulaan saja. So sambutan. Tengok dekat tadi lihat. Menggalakkan. Terbaik ya. Okey. Baik. Mudah-mudahan Bawak steady lagi. Ramai dulu nak otak-otak touring kita. Alamak. Oh lama, macam duli. Dah putih dah campang. Sikit lagi. Hari ni Abang Jack kita baju serba hijau sama colour dengan musikal dia. Mari beli Bawak balik. Okay, ni Bawak D5 Alamak, akak bersama baju merah, body merah. Mantap lah. Mana Bawak? Mana? Ni? Ini? Oh lama. Dia macam bakul dia. Saya lebih prefer pada cargo bike sebenarnya. Tapi yalah, modal tak ada kan. Kita modi macam ni lah. Pakai bracket bag. Lepas tu saya ikat bakul ni lah. Itulah, senang sikit nak letak barang main campak-campak macam tu lah. Maksimum yang ni saya pernah letak dalam 10 kilo. So far okey lah. Alright, okay. So sekarang kita menuju ke dataran Kita berkumpul dekat sana. Hai Rockers. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay. Bawa masing-masing. Silat Baru basuh. Baru basuh setelah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun lagi, dahsyat tu. Orang lama kita. Masih ingat kita pastikan ni? Hidup WMS. Bawa workers. Lama menggegak KL lah pagi ni. Jadi macam rasa macam gigil juga. Ada ke tak ada ni. 5 orang kot jadilah. Tapi lebih daripada yang dijangka lah. Tapi kalau tengok dekat Facebook, bila Abang Gigi start open menu ni, masing-masing keluarkan balik koleksi gambar. Ada yang bersarang, ada yang bawa basuh. Ada keluar bawa tangga. Meriah. Workers memang terbaik Macam geng-geng RZ Basikal legend. Baju legend. Baju muat. Berapa tahun dah baju ni? Tak ingat lah. Lebih 10 kot. 2015 kan? 2015 ni baju baik. Masih cantik. Alright, ini pengayuh Bawak baru kita. Alamak. Budak lama, basikal baru. Kita hidupkan balik Bawak Malaysia. Basikal semua sama tapi untuk ada mood touring, Dahon ni memang paling sesuai, insyaAllah. Memang terbaik lah. Pakai tak payah nak upgrade apa-apa pun. Pakai standard pun dah boleh kayu dah. Dahon tak rehat. Oh lama, geng-geng CNC tengok ni Wakil. Member kita pakai baju wakil CNC katanya. Baik, kita bersama dengan Dahon bawa dia all black Nice looking good. Kita start pakai Bawak. Kenapa pilih Bawak? Tahun lepas tengok Bawak punya function lah. Jual lah. Cakap. Aduh. Wow, Ajun. Legend lokal. Okey, Lydia dah ada geng color brown. Geng BBM cycle. Ayo.
Focus. Oh, lawa emblem ni. Okey, basikal ni saya dah biasa tengok dekat Facebook. Tapi bila tengok dari depan, saya macam teruja juga tengok dia punya emblem ni. Macam lain daripada lain. Nampak macam leather kan. Smart lah. So nak tengok, nak tanya lah owner dia ni. Ini original ke ataupun custom? Dahon DA ni saya beli made in Japan. Dia emblem memang datang leather macam ni. 8 speed single chainring. Double chainring ni memang saya tukar untuk endurance. Saya join Audex untuk long distance. Kadang-kadang nak pakai juga kan double chainring. Tayar pun saya tukar lah untuk rolling resistance yang smooth. Overall memang sedap kan lah dahon. Tak pernah yang tak sedap kan. Color dia pun memang special, matte, midnight purple. Last kayu. Yang long distance last kayu 2 tahun lepas lah kalau dengan Audex ni lah. Tapi sekali-sekali ada kayu. Okay, rem ni dibeli dari seller nama dia Syarul Ismail. Okay, dia kata dia buka dari daun speed. Yang asalnya dah jual lah. Kita buat style Ranggi Metropolitan kan. Okay, dalam banyak-banyak boardwalk yang kita ada hari ni, ini yang saya rasa kira paling menyelah dengan color dia, dengan dia punya chrome dia. Ini dahon ni. Oh, dari jauh mantul dia shining dia. So kita minta owner belanja sikit review. Short and sweet. Cakap apa? Nama saya Bob. Inilah dia basikal dahon boardwalk ya. Basikal ni warna kuning dan dia kuning lah. Dan dia cantik lah. Aku tak tahu nak cakap apa. Oh, konsep basikal ni adalah konsep basikal santai. Ni tak boleh bantai. Kalau bantai dia penat lah. Ni 451 lah. Kita dah pakai tayar nipis. Kalau tayar besar kita sedap kot. Handle ni Velo Orange. Ini setup klasik lah lebih kurang. Kita nak setupkan bagi dia klasik. Group set ni Tiagra klasik. Yang kita nak main dia chrome saja. Yang ini pun kita main chrome. Tapi yang ini bukan, ni Tektro lah. Lampu ni beli kat Jepun. Dia punya tongkat tu pun sama. Daripada Blue Lock. Sama lah sekali daripada Blue Lock. Pun Blue Lock juga. Ini rim Silverado. Bukan, Silver Rock. Ni 451. Kalau pakai 406 lagi sedap lah sebenarnya. Tapi kita nak dia nampak besar kan. Jadi kita pakailah high profile macam ni. Lampu depan ni daripada Blue Lock. Dia lampu ni bagus lah sebab kita buka dia macam ni. Jadi seketul. Boleh cas. Dia sama dengan ni. Kita panggil dia apa? Lampu Kima light. Dengan belakang. Kuning apa? Kuning langsat. Kata si Ajun. Kuning-kunyih. Ini basikal ni saya beli 20-20. Yang ini kita simpan je. Ini untuk auto show. Ini untuk show. Auto show lebih kurang. Dalam ramai-ramai ni ada seorang ni memang kita panggil dia legend lokal. Ada betul ke lokal? Ajun. Tengok. Legend lokal pun pakai boardwalk tau. Boardwalk dia pun jenis orang kata apa? Legend lah. Belum orang gila Brompton kan. Orang gila boardwalk tu. Okey, nak tengok Ajun pakai boardwalk apa? Jom kita minta Ajun review sikit. Ajun, jap. Ni D8. Boardwalk D8 limited edition. Ada yang berani ni kalau berani main try. Baru 6 bulan. Baru dapat ni orang jual 500. Ada orang jual kat aku 500. Aku sapu lah. Pagi ni aku nampak robot aku kejar dia dapat tu. Pace 28 dia tu. Paling jauh kaya gimana Jun? Ni, bawa masa ni Ampang poin. Dia sepandang 8 poin dalam 10 km lah. Okey lah. Tergantung untuk bawa. Semoga sukses selalu. Tak ada yang lama, tak ada yang baru kot. Macam parking bawa macam ni. Memang gravel lah. Ini memang gravel lah. Hello. Okey, kenapa parking dia balik ni? Cerita sikit kenapa parking dia balik? Ni sebab boleh bang. Ini sebenarnya saya beli basikal ni first beli tongkat tak dapat. Lepas tu sampai sekarang lah macam ni. Macam Brompton juga Macam Brompton. Ini tayar Billy Bonkers. Ini memang sengajalah saya pakai tayar ni, memang minat tayar besar. Berat sikit lah. Tapi sebab nak cantik kan. Billy Bonker ni saya beli kalau tak silap 1,200 lebih. Dia masa beli kat Shopee je lah. Berapa lama pakai basikal ni? Saya dah pakai saya rasa dalam 4 tahun. Kalau hijau ni sebab masa tu kan, masa tu boardwalk ni ramai orang beli. Jadi stok tak ada.
Ada colour ni je. Ni memang orang kata tak ada. Okey, apa yang special sikit basikal ni, dia punya ni stem. Dia punya handle post. Handle post dia dah beza daripada standard lah. Kalau standard kan dia ke depan sikit. Yang ni dia lurus. Saya ni pendek. Jadi dia punya position geometri tu kena lah. Dengam. Dia ke belakang sikit. So yang ni pun dia macam Brompton lah. Kalau kita buka, yang ni KHS punya handle post. Ini pun dah lama lah cari kan. Cari siapa boleh buat. Lepas tu study sikit. Jumpa, terus tukar. Dia macam ni Bike Friday. Naik komuter. Kau main lambat lagi. Komuter tu. Ya Allah, slow aja bawa. Tak apa bang, semangat bang. Semangat. Semangatlah. Ini yang kita mahu. Abang Pejai datang guys. My twin. Komuter teruk betul lah dia. Dan lambat ke tu. Slow bawanya. Aku ingat 60 pun tak ada. Ya betul. Cikgu, bila cikgu akan bawa walk? InsyaAllah next time kita akan beli bawa dah. Cikgu ni kaki touring dah. Kaki touring kena ada satu lah rasanya. Simpan satu. Jadi kalau tak pakai pun simpan lah. Okey. Murah je cikgu, 2,000 lebih je. Oh. Tengok dia racun saya nampak tu. Punya racun power tu. Kita racun harga B40 lah. Jangan kena jadi lah. Jadi tu. Murah je cikgu. Barang bagus. Tak apa kejap lagi transport tu. Bawa balik dah lu. Bawa start boleh cari lain. Oh, sedap. Racun. Cikgu, tengok pun dah sedap cikgu. Tengok itu dah sedap lah. Lain macam sedap dia ni. Hari ni meriah. Meriah, ramai. Best kan Azri kan? Bawa. Best. Syaju. Yes. Lagi kalau pergi touring lagi cun lah, lagi ngam. Betul. Lagi berat, lagi sedap lah. So, daun bawang ni terbukti lah Best. Terbukti apa? Terbukti best. Jom gerak jom. Lapar dah. Jom lah, nak balik Terengganu ni. Balik Terengganu. Ada rumah satu lagi lah. 3 hari baru sampai. Lapar yang buat. Kita bersama dengan Abang Pejai. Abang Pejai ni kalau ikutkan, ini kembar saya kembar colour sama. Tapi saya macam perasan tadi ada satu lagi colour sama colour ni. So banyak ada 3. Kalau tak silap saya lah. So Abang Pejai ni antara orang lama juga yang masih simpan lagi koleksi bawak dia. Dan harap dia tak jual lah. Okay, so kita minta Abang Pejai macam biasa review sikit basikal dia sikit. Saya Pejai. Sebenarnya basikal ni second hand. Saya beli daripada Abang Jamil Cero. Dia Taiping. Orang Taiping. Dia jual basikal ni siap dengan beg. Lagi ada belakang tu set lah. Semua saya. Jadi Abang Pejai tak payah buat apa-apa. Abang Pejai berkenal lah dengan harga yang ditawarkan masa tu 1,500 saja. So okey lah. Sebab kalau nak upgrade benda-benda macam ni pun rasanya makan duit juga. So okey lah. Pejai beli dan pakai sampai sekarang lah. So ada orang kata alah tak pesen lah bawa ni. Tapi saya kata okey lah sebab saya nak kayuh saja. Saya enjoy kayuh saja begitu. Terima kasih. Saya rasa sampai situ saja. Assalamualaikum. Sebelum saya pakai bawak, Abang Gigi dah pakai. Mana dia lagi lama pakai. So jom kita tengok. Short and sweet basikal dia Okey, saya dah pakai basikal ni dahon bawak dah daripada tahun 2012. Sampai sekarang masih lagi gah, masih lagi berkayuh. Inilah dia dahon bawak. Ini model D7, D7, 7 gear saja. Tapi saya tambah 1 je gear, 8. Cukup lah. Ni dah sampai ke Bogor, Indonesia bos. Trip paling best sekali tahun 2019. Rasa nak repeat lagi tapi tak tahulah bila. Okey, rack ni kalau dah katakan memang rare, susah nak dapat. Macam harga RZ ni. Nak kata kalau ada dahon bawa rack dengan bag ni mesti ada. Dengan depan belakang. Baru ngam. Bila pakai ni, korang kena pakai package dengan
Rack depan. Rack depan macam ni. Ya, betul. Dia akan letak pannier bag tepi ni. Tapi rack dah lama dah, dah calar-calar dah. Cuma sekarang dah ada ramai pakai front bag kan. Yes. So dah kurang lah orang pakai yang betul tepi punya. Saya nak kata untuk unite ride tahun hari ni, alhamdulillah tak ramai tapi ramai juga. Nampak macam tak ramai tapi ramai, dapat berkumpul lah. Ni kawan saya ni asyik berpusing-pusing ni. Dia lah salah satunya kawan saya ni. Dia asyik berpusing-pusing tak tahu kenapa. Kan Mam? So terima kasih banyak-banyak yang hadir hari ni. Tanda sokong. Nanti lain kali kalau ada trip event kita akan buat lagi insyaAllah. Mungkin bike camp ke akan susul kemudian lah. Tengoklah macam mana. Saya cadangkan kalau ada apa-apa Dahon Boat Workers kita join sama-sama. Keluar. Okay? Okay. Ni baju ni legend tau. Oh, first. Tahun bila baju ni? Tahun 2019 2018. Masih putih bersih tau. Jaga. Kita jumpa geng Java kita ke sini. Java geng-geng yang pernah game basikal lipat review. Terjumpa lagi. FN Horn itu lagi FN Horn. Oh, itu FN Horn. Ni Java. Tapi Abang Miji ni dalam masa Himpunan Mega Kuantan baru ni, dia menang basikal tercantik. Terima kasih. Bang, ini datang untuk apa? Java. Java. Oh, macam mana Java punya hari ni? Tak tahulah mana pergi dia orang. Sesat. Macam ni Java ke? Ni baru start kayu ni tahun ni. Oh, ya ke? Dah lama berehat. Ni geng Java tau. Mana Java ni? Mana geng Java yang lain ni? Jom cari ni. Sesat. Yang ni daripada suami saya tahun 2023 sampai sekarang. Sebenarnya nak tukar ni. Tayar ni berat tau 406. Kalau bawa Alia lagi rasa. Tapi sedap lah bawa basikal ni. Okay, ni carrier ni daripada Uncle Amam dengan Kak Ana. Yang tu dah setahun lebih jugalah. Daripada pelbagai basikal yang saya pernah pakai. Bawa ni sedap bawa kalau jalan mendatar je sebenarnya. Sebab apa? Sebab ni. Tapi tayar 406 lah. Dekat lubang ke apa ke dia tak adalah masuk pun. Dia besar. Tu je lah. Okay sayang, kalau saya nak tukar tayar, nak upgrade wheelset, nak pakai wheelset apa? Okay, kalau diberi kesempatan lah. Saya nak tukar wheelset 451. Bawa best. Berakhirlah sudah kita punya meet and greet reunite Dahon Boat Workers untuk tahun 2025. So semua dah bergerak ke haluan masing-masing. Sebenarnya sekejap je, dah pukul 10. Sebenarnya sekejap je sekadar untuk jumpa lepaskan rindu. So ni lah tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 orang termasuk Lydia yang tinggal. Macam sayang nak berpisah. Tak puas lagi. Tak puas. Abang Gigi. Semua cakap tak puas. Macam sikit sangat kayuhan. Buat lagi. Tapi menu panjang sikit. Apa? Menu panjang sikit. Tak rasa lah. Okey, tapi itulah sebab ni bukan gathering yang besar. Kalau gathering yang besar sebelum ni kita jauh lah juga kayu dekat Putrajaya tu kan. Tapi yang untuk ni sekadar untuk jumpa kan. So siapa yang tak puas, lepas ni bersambung kayuhan balik rumah. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa dengan harapan agar yang datang hari ni tak jual lah basikal diorang je. Simpan untuk next gathering. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Hidup bawah.